Okey, kita dah melepasi proses immigration dah ada cop pasport semua dan semua dah siap, semua dah settle dan akan bergerak teruslah ke Pekan Betong. Yes, let's go. Kita akan berhenti makan di Hantana. Sebelum ni selalunya kita selalu makan dekat di dapur lah ke, di dapur ataupun dekat area-area dekat Butterfly tu kan, makan tengah hari. Tapi ni kali Sip kata kita nak pergi makan di Hantana. Kita tengok macam tempat dia. Okey, kita berhenti makan dahulu di Hantana. Hantana since 1998. Wah, lama dah kedai dia Hantana. Apa perasaan pertama tengok Hantana ni, Zack? Perasaan saya first time datang Hantana ni, saya rasa teruja lah. Tempat ni cantik lah kan? Tempat ni cantik, tengok hijau, bersih, putih, ada aircon lagi putih suci, ada aircon. Betul. Jom kita serang ke dalam. Kita masuk tengok apa menu baik ni. Jom. Jangan Auto. Sesi fotografi. Wah, sangat menarik ni. Ini dia. Kita boleh bagi 4 bintang tempat ni. Yeah. Asalnya duduk meja yang tadi tu, tapi nampaknya sini lagi menarik. So kita duduk meja sini lah. Okay, let's. Saya nak tom yum campur merah. Tom yum campur merah. Tom yum campur merah satu dengan telur bungkus. Telur bungkus ni 2 kan? Ada saya satu. Jangan buat sekali, buat. Okey, kita baru sampai di Betong daripada pagi tadi. Kita dah bergerak daripada Saujana. Lebih kurang dalam pukul 5 suku kita bergerak daripada Saujana dan singgah di Rawang lah. Kita solat di Rawang. Lepas solat subuh di Rawang, kita breakfast lah, breakfast dan terus bergerak mengalir ke Betong lah. Dan sekarang kita dah tiba di Betong di Betong, di Betong, dan kita berada di sebuah kedai makan mana Hantana kedai makan. Kita makan dulu apa
kita makan lapuk pun dah lapar ni. Jadi masing-masing sedang memilih pesanan lah. Oh, tapi tempat dia sempoi pun. Dengan airconnya. Relax tempat dia lah. Saja Amin kata nak try tempat yang terbaik sikit lah. Pasal kita nak sebenarnya kita raikan Faizal ni baru pertama kali lah dapat masuk ke Thailand ni. Selama ni dia kerja ada kekangan lah sedikit lah, susah lah nak masuk. Jadi bila dia dah pension ni senang lah dia bergerak masuk kemari. Jadi kita meraikan dia lah ni. Okay. Mantap kan? Terima kasih. Waktu cantik semua. Pukul 12 sekali. Kita ada bagi kat sini. So kita ada Abang Bidi ni. Abang Bidi kita. Memang Abang Bidi. Tengok sini lah sikit. Abang Bidi ada Islam? Ada. Dia ada Islam. Okey. Ada. Abang Nasi. Abang ni je. Ada. Thanks guys. Okey. Abang Bidi. Hello. Hello guys. Masuk untuk makan First time. Mantan lah. First time. Alright. Reza, order apa tadi? Ada ayam. Ayam eh? Dia masuk dalam ayam lah dia makan ayam. Nasi ada belum? Next time. Apa dah? Oh, sampai. Yang hijau tu dah pepper lah. Yang merah tu tembikai. Tak datang lah, mereka dah lebih lah. Mereka tak pakai Big Brother punya orang, mereka sorry Big Brother, kita dah boleh gulung tikar Big Brother. Ali semua tolong gulung tikar. Ali tolong. Makan sikitlah, lapar. Nampak? Dah makan, yelah makan durian ni makanlah. Durian bukannya kenyang mana pun. Okey lah. 3 biji tak kenyang lagi, 3 biji. Dia kena nasi lah ke Pad Thai ke apa lah. Apa suasana waktu malam di Pekan Betong. 3 biji tak cukup tadi ya? 3 biji tak kenyang lagi ya? Besok kalau apa kita ada rancangan kita nak bagi lagi tu. Oh, kena nasi kalau dia patah. Yes. Ini jam pekak di tengah Pekan Betong ni, landmark dia lah. Penanda pertengahan tahun dia lah ni. Kira pusat Pekan Betong ni lah. Dan di sinilah adanya lorong-lorong makan ni, Pad Thai. Jom kita tengok. Oh, ramai pengunjung di Pekan Betong ni. Oh, luar ni tengok macam KL lah ni. Berduyun ha. Pasar malam ni lah. Ya. Suasana di pasar malam di Pekan Betong. Thai. Ni tengah kita makan selalu ni. Ni ada kan? Pagi dia jual roti, jual apa ada. Kalau lepas pada siang. Mai. Kalau mana ni 3 potong dia pakai.
Kalau tempat lah nombor 2. Buat lagi pusing-pusing kita. Bang, siap bang? Ya. Dah ya? Kita repeat batai lagi bang? Ya. Oh, baik. Mananya bukan sekali datang. Sekali ya. Dah banyak kali. Oh, meriah makanannya. Larat je lah nak makan ni. Terus okey, tak apa, lepas order Pad Thai ni kita cari tempat dah dulu. Cari kursi baru kita order. Okey. Ni Abang Din tengok ni, Abang Din mesti ni. Lagi duduk korang kita. Boleh. Depan ni kita korang. Jom Abang Din, duduk dulu. Ni aku makan aja. Boleh apa ni? Ini apa nama ni kak? Kepang goreng. Kepang goreng ya, Ustaz. Ha? Kepang. Order satu. Order satu balik. Saya satu goreng. Saya nak satu. Ya. Nak ada satu ni. Panas-panas. Sinilah antara tempat makan yang terkenal lah, dia meniaga dekat lorong-lorong ni kan. Yang kita makan ni adalah Pad Thai. Dia macam ala-ala kway teow goreng lah, tapi dia style Siam lah. Ini kepah goreng. Ni dia punya Pad Thai nama ni. Macam kway teow lah namanya. Dia yang buat sedap ni tu pasal dia punya sos tu yang buat tu sedap tu. Buat terasa tu sedap. Okey, jom kita lepak. Kita tengok. Lagi ya. Kupang dua. Ya. 5. Patai 5, patai 2. Ini apa ni? Sama-sama tak. Kupang. Okey. Ni mampu semua kira dulu. Tadi aku lupa lah. Mula-mula baik. Jadi berita. Ada kupang. Pad Thai. Okey. Pad Thai mantap terbaik. Mantap. Kalau datang betul, Pad Thai brother ni Mamu kenal kan? Inilah Pad Thai. Selalu kita makan dekat depan Tabina je. Ni kali real punya. Tu sampai dah sini. Sini letak kat. Tak. Terima kasih kakak Apa kak? Apa ni? Bila grup dah ramai konten kreator macam ni jadi. Semua buat konten. Nak makan. Ya, okey. Mongkolit Tunnel sepanjang lebih kurang 270 meter panjang dan dibuka kepada pengunjung pada 2001
antara tempat tempat riadah yang terkenal di Betong ni lah. Ada maskot ayam tu, maskot apa? Ada patung ayam. Antara tempat-tempat pelancong lah, lepak-lepak kat sini kan. Tengok-tengok ni lah, nak melepaskan selamat Hari Raya. Hari Raya lagi kan, sebelah kiri tu. Oh, ada pentah kan tu. Ada pentah dan nyanyi tu. Apalah, sudah sesuai. Okey, dah solat subuh tadi. Selepas solat subuh tadi, kita mula bergerak menuju ke Air Wing Air Wing, dan nampaknya cuaca cantik lah. Malam tadi tak hujan, jadi kita harapkan nampak clear lah awan danau tu. Apa-apa pun kita tengok nanti. Okey, kita sekarang berada di Air Wing. Air Wing di Betong, di jalan nak mengalir ke Yala lah. Kita akan melihat awan nano, dia kabus tu cantik lah. Kita ni sebenarnya di atas pegunungan di atas bukit tinggi, di tanah tinggi, tanah tinggi. Ada bukit. Okey, jom kita naik. Jadi kita naik kat atas lah. Kita kena naik tuk-tuk dia, ataupun naik motor kot. Naik motor lah. Jangan Amin kata naik motor ke naik tuk-tuk. Oh, cahaya lah. 34 naik, 24 sama. Nak ambil tu lah. Sama dia. Kau nak pergi sini? Boleh. Ada masalah. Ni kita orang ni
Biasa naik motor, tapi bila duduk belakang takut. Tempat apa? Tempat apa? Apa? Okey, jom kita jalan, jom. Pula. Jalan, bye. Ada bagi. Dulu aku naik dengan dia lah aku rasa dulu. Dulu aku naik dengan dia lah aku rasa dulu. Tak ingat lah, tapi saya kenal lawak lah. Boleh. Tengok cara dia macam dia kenal. Wah, boleh duduk belakang dia takut. Laju budak ni buat pun. Oh lemah. Wah, ini ada Ayu Wing. Yes. Okey. Dah sampai di Ayu Wing. Okey, kita sekarang dekat Ayu Wing di Betong di kita melihat awan nano. Tengok dia punya kabus dia tu. Oi mai. Cantik lah kan. Kita baru sampai ni. Baru sampai dan belum pusing-pusing lagi lah. Dia boleh naik ke atas tu. Naik dekat atas tu, kat ujung tu, dia pemandangan dia lagi menarik lagi lah. Okey, kejap kita naik atas tu. Alright. Long, kita kena set lah sekali Long datang sini Long. Kena waktu jadi cantik ni. Tak hujan malam tadi. Memang lawa lah kan. Tengok kan. Tak pergi mana? Dah. Ada atas tak? Ada atas. Di atas bayar. Kena bayar jom. Okey, dia nak naik ke atas ni kena beli tiket lah. Tiket berbayar untuk naik ke atas. Tadi RM1. Berapa bang? Seorang je, satu saja. Okey. Ini ialah sarung kasut. Kasut. Terima kasih Tunjuk tangan kiri Okey. Kita kena beli sarung kasut sebab nak pijak dekat dia punya pelantar tu kan, pelantar tu cermin. Jadi kena sarungkan kasut tu dengan plastik ni lah. Orang dah mula ramai ni. Jom kita naik. Oh, ini pemandangan daripada tingkat 2. Dia naik atas, naik tangga. Ada lift, tapi ramai menunggu lift. Panas naik lift. Naik tangga je lah. Sekarang kita pergi dekat ujung tu kan. Kita tunggu orang kan, kita pergi ujung tu kan. Tengok pemandangan dari atas ni. Oh. Kebetulan dia awan tu menjadi. Dulu pernah kita datang sini sekali, tapi masa tu tak ada nampak awan macam ni lah, pasal malam tu hujan. Jadi kita nampak bukit-bukit tu je lah. Oh.
Memang cantik. Memang teruja lah tempat ni. Ni lantai kaca ni. Sebab tu lah kita kena pakai sarung kasut ni. Sebab nak pijak atas kaca ni. Wah, ni nampak pokok-pokok kat bawah ni. Oi mak ai. Tarik bagi dah. Apa dia nak main tadi? Oh, dia main apa? Lama orang pandai. Dia marah pandai. Itu pandai lah. Satu, dua. Yalah. Oh, sekul je. Mana boleh? Nak cari anak tu. Hilang. Kita biasa. Okey, kita dah turun daripada awan nano tadi tu. Sekarang kita nak pergi minum sekejap. Aku naik dengan abang ni dulu. Abang ni bawa laju. Aku suka. Aku suka. Oh, durian. Tengoklah tu. Ada durian. Tengah musim ni kan ni. Berapa sekilo tu cik kak? 1 bas kilo. Oh, ni banyak. Stiker banyak. Okey, ni dia kaya. Ya, pagi ni kita makan pulut ayam. Pulut ayam dan juga air apa ni? Air teh kot. Teh siam. Kalau ada bomba lah. Kalau bomba. Okey, kita singgah di pasar di Bentong, di Bentong Pasar ni si apa ni Zack nak beli kacang-kacang katanya. Tengoklah berang boleh beli.
Entah mana dia. Zack je kacang dia tempat kering-kering atas. Kacang apa? Potong baru kan. Ada Zack? Oh banyak kacang-kacang ni. Banyak kacang ni. Yang depan. Siapa bagi ni? Ada. Ini mana satu lagi? Kaki satu ah. Kamu pecah-pecah ambil tau. Mau buat cantik-cantik kan? Buat je. Dia jauh dah. Last minute shopping ke? Last minute. Lepas kita beli kacang dengan Pandai pilih pasang kacang lah. pilih Kacang ni kalau isi bawang goreng. Isi bawang goreng betul pula dekat Betung ada. Ni Azwan. Mesti bawang goreng kat Betung pun ada. betul pun ada. Cili lebih. Telur je. Sebelum balik ke Kuala Lumpur, kita makan sekejap. Makan di sebuah kedai yang terkenal lah ni. Ini dengan sup-supnya ni, kata ni. Sup apa tu? Nama sup. Kita tengok sup apa dia ada tu. Oh, sup perut. Sup pun macam ni, sup ayam mesti ada. Ada sup ayam, ada sup kaki, sup perut, sup ekor tak ada pula gini katanya. Kan nak try sup ekor. Air cak ubi ni? Sup ni dua je lah sup. Zack, kau makan apa Zack? Saya nak order. Tanya dia je. Saya nak sup keting. Keting je. Oh, keting tak ada. Keting tak ada weh. Kata dah masak lagi. Kita masuk lagi. Apa Kaki, tulang, perut, daging.
putih semua. Nak saya nak. Saya nak telur dadah. Saya telur dadah sini guys. Saya pun nak perut goreng satu. Untuk goreng 3 jadi. Perut goreng ya, perut goreng. Ini kesukaan Big Brother. Banyak tu dah ada. Dah ada. Waduh kan. Itu mau telefon. Ini ke mana tu? Mana lah? Oh, dia kamu tu ke apa? Tak, dia setempat. Masa you editing you boleh pilih lah. Oh, you boleh cari. You nak edit, you nak mana ke mana. Tuan ke mana? Ini modal tak on semua. Goreng alam. Berapa beli tu? Alam berapa beli tu? Kan ada yang murah kan? Lagi naik. Oh ya? Buat dia keluar yang baru. Lagi naik? Yang ni ekor ni. Dia datang ekor dah tu. Oh. Hari tu beli 2,000 lebih. Hari pun. Okey, sampai di sini dululah kita punya trip kali ini. Dan kita berjumpa lagi di next trip, InsyaAllah. Okey.